17 second. Kau bayangkan, tak sampai 20 saat pun Ronda Rousey fight dengan Gina Carano ni. Betul-betul gila. Baru je langsung pagi lah kat Netflix. Di fight antara Ronda Rousey dengan Gina Carano pun dah berlangsung dan juga dah habis. Memang aku tengok pun sekejap aja laju. Sumpah Ronda Rousey ni laju. Dapat dia macam si ni Gina Carano cuba nak buat langkah pertama, tapi Ronda Rousey terus membongkok. Dia nak dapatkan kaki, mula tak dapat kaki. Lepas tu dah dapat tangan si Gina Carano ni, dia lock macam tu, dapat. Terus Gina Carano pun tap, aku kalah. Gila laju tu Ronda Rousey. Dan akhirnya Ronda Rousey menang. Dia pun cakap yang tu dia punya last fight, dia dah tak nak fight lagi. Mengikan tu menginyek pula. Dia nak fikir ataupun nak luangkan masa tu anak dia dengan suami dia. Yelah pun dia kena fikirkan juga kesihatan dia kan. Lagi-lagi dia perempuan pun, dia memang dah tak fight dah lepas ni. Tapi betul-betul laju lah. So itu je lah video kali ni. Aku just nak beritahu korang, tapi laju, sumpah laju. Macam lelaki siap. Kau ingat ke macam Brock Lesnar tu? Macam tu lah laju Ronda Rousey tu. So tu je video kali ni. This is Fox right now.